Assalamualaikum, salam sejahtera. Rakyat Malaysia, anda tahu tak jika ada scammer atau hacker dalam handphone anda, segala data anda boleh hilang, duit anda dalam akaun pun boleh hilang, segala aplikasi dan media sosial dalam akaun anda pun anda tak boleh guna. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda macam mana anda nak tahu ada hacker atau ada scammer ataupun ada cubaan scammer atau hacker untuk masuk ke dalam handphone anda. Ada beberapa tips saya kongsikan hari ini. Minta tolong sharekan video ini supaya anda boleh bantu family anda atau rakan-rakan anda kat luar sana dapat menyelamatkan diorang daripada hilang duit, hilang media sosial. Tips yang pertama ialah apabila anda lihat bateri handphone anda cepat sangat habis. Kita pakai pun tak lagi, kadang-kadang pakai sekejap tiba-tiba bateri tu cepat habis. Yang kedua ialah storage dalam handphone anda cepat sangat full. Ini pun salah satu cara untuk anda tahu bahawa ada benda-benda yang tak sepatutnya ada dalam handphone anda. Tapi lain kalau anda memang seorang pengumpul video dan gambar yang banyak, of course yang itu memang storage kau full lah. Kau jangan nak salah-salahkan orang lain pula. Dah memang kau punca dia. Tanda yang ketiga ialah apabila anda menerima panggilan telefon, tiba-tiba anda macam ada dengar suara-suara yang tak sepatutnya dengar kat sana. Dia macam cross line macam tu. Pernah dengar kan? Pernah terjadi kan? Yang keempat, apabila tiba-tiba je anda dapat mesej minta anda verification code. Yang ni mesti anda dah selalu kena kan? Anda tak buat apa-apa, tiba-tiba je ada mesej masuk minta verification code. Jangan bagi. Yang kelima, apabila anda nak buka mana-mana apps dalam handphone anda, tak boleh. Mana-mana media sosial anda nak buka, tak boleh. Yang keenam, apabila anda lihat di dalam handphone anda tak buat apa-apa, macam ni kosong, tak buat apa-apa kan, kosong kan, tiba-tiba ada lampu kat atas ni, sama ada lampu hijau atau lampu merah, itu tandanya ada pihak kat luar yang sedang ingin merakamkan aktiviti atau apa-apa saja dalam handphone anda. Yang ketujuh, tiba-tiba je anda dapat mesej atau call yang pelik-pelik. Mesej yang pelik-pelik, peliknya ada banyak lah. Aku nak bagi contoh kan, sehari kan scammer bila tengok video ni viral, dia ubah pula mesej lain. Kau pula jenis lurus. Itu hari ramai aja mesej yang ni lain. Tak ada. Ni aku cakap mesej pelik. Senang je lah. Mesej pelik ni, bila mesej tu tak ada kena-mengena dengan kau ataupun kau tak faham, tu mesej pelik lah tu. Yang ke-8, kau buka handphone kau ni, kau tengok ada aplikasi-aplikasi yang kau tak download pun sebelum ni. Kau tak install, kau tak download. Tiba-tiba je kau nampak, ni aku tak pernah tengok ni aplikasi ni. Tu tandanya adalah tu musibat-musibat yang duduk dalam ni, dia dah download kau untuk kau ataupun dia masukkan aplikasi tu tanpa kau sedar. So apa patut anda buat? Kau delete, kau buang, kau uninstall balik lah. Habis cerita. Yang ke-9 guys, apabila kau melihat handphone kau ni dia tengah bergerak sendiri, dia tengah bergerak sendiri, kau tak tekan apa-apa, dia bergerak. Macam mana dia boleh gerak? Sebab hacker atau scammer yang dekat sana tu tengah godam, tengah kontrol handphone kau, dia yang gerakkan handphone kau. Kalau anda pernah mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, kau siap sedia. Sebab scammer atau hacker ada dalam handphone kau ataupun dia tengah nak masuk dalam handphone kau. Apa yang patut anda buat jika anda dah kena ataupun anda nampak macam nak kena? First, kalau anda nak tahu apa yang patut anda buat, anda follow akaun TikTok saya. Saya akan sharekan banyak lagi tips, formula rahsia bagaimana scammer masuk ke dalam handphone anda, apa yang patut anda buat, macam mana anda nak tahu, macam mana cara nak elak, macam mana nak selamatkan duit anda. Anda menonton semua video-video saya dan kongsikan semua video-video saya. Saya akan sharekan selepas ini video lain. Jangan penuh kat sini. Kau kalau panjang-panjang bukan kau tengok pun. Aku bagi pendek-pendek. Agensi kerajaan syarikat swasta yang ingin saya hadir ke lokasi anda untuk saya kongsikan rahsia, tip, formula, nasihat, bengkel, ceramah, seminar khusus latihan apa sahaja tentang bagaimana untuk menjadi pengguna digital yang bijak, macam mana nak belajar tentang keselamatan digital, nak elak dari menjadi mangsa scam. Saya akan hadir ke lokasi anda untuk kongsikan kepada anda. Aku ada pelbagai lagi rahsia yang aku boleh sharekan kepada korang. Mesej-mesej yang scammer selalu hantar kat korang, macam mana cara scammer masuk dalam handphone korang, macam mana dia approach korang. Guys, tak nak kena scam,
dengar cakap Rahmat Fitri Abdullah.